Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Bertemu lagi kita di dalam Lensa Madani Borak Setepek. Macam biasa, saya punya nada macam ni je. Anda bersama dengan saya Najmuddin Hassan dan juga co-host saya Lia Sari. Kak, mana Nisa? Nisa Okay, Nisa kita Direhatkan sementara. Direhatkan sementara. Tak apa, Nisa kita bagi dia buat job lain. Buat job lain. Buat job lain So Daj, hari ni apa yang menarik? Selain daripada kisah Ukasha Senros. Hari ni yang menarik dia betul 18 orang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Presiden. Presiden bersatu. Presiden bersatu Kadang-kadang saya pun macam apa tu? Macam pening lah Kak. Sekejap gaduh, sekejap sokong, sekejap tak sokong, sekejap tendang sana, sekejap tendang sini, sekejap tarik masuk, sekejap ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sekejap gantung, sekejap sidai Sekejap gantung, sekejap sidai, sekejap pecat, sekejap ambil balik, sekejap ludah, sekejap jilat. Macam mana lah. Itulah politik Daj. Itulah politik kan. Kadang-kadang orang tak tahu dalam politik ni sebenarnya dia punya permainan dia atau permainan dalaman dia kena kental. Siapa yang nak masuk politik ni jiwa dia kena kental. Jiwa sangat kental lah. Kan kalau tak kental tu, kalau rasa-rasa macam mental koyak kan. Tapi kalau untuk jangka masa panjang kan, dia kalau bertahan koyak juga Naj. Koyak juga. Kan kalau kita dah tahan lama tu kan, macam dah lama pun dia koyak juga. Betul. Sebab dia tahan lama sebab apa tau? Sebab kita buat apa tu? Macam kalau kita buat kerja, kita perform lagi orang benci. Pelik betul. Itu kalau buat kerja. Kalau tak buat kerja macam mana? Kalau tak buat kerja pula yang disanjung-sanjung. Macam mana tu? Aduh, ini daripada pengalaman ke apa ni? Ini daripada pengalaman hidup. Orang kat luar tu tak tahu ada faham ke tak faham apa yang kita sampaikan ni. Okey, Daj, tadi Daj kata hujan tak? Hujan lebat. Hujan kalau tengok cuaca sekarang pun kejap-kejap hujan. Kejap-kejap kan? Betul. Dia dalam tiba-tiba dalam panas tu tiba-tiba dia hujan. Betul. Sebab tu saya pun demam lagi ni. Demam lagi itulah Nisa pun kita rehatkan sebab dia kata tak apa sihat kan. Lagipun kalau kita nak bawa Nisa hari ni panelis kita. Okey, Daj, tajuk kita hari ni. Tajuk dia agak teruk kat sebenarnya ni. Teruk Bila pembangkang tiada pedoman. Memang tiada pedoman saya tengok sekarang. Okey. Bila pembangkang tiada pedoman. So kepada you all yang tengok dekat kita punya TikTok, yang tengok dekat live dekat YouTube ataupun Muka Buku, okey, boleh like, komen dan share. Dekat situ hari ni kita buka soalan banyak-banyak. Kalau kita punya panelis hari ni panelis kita kalau yang orang berpengalaman menjadi pembangkang. Panelis kita ni dia punya orang kata kriteria dia tu, kalau orang tengok dia orang rasa macam menyampah je kan. Kalau nak cak tahu kan, first time akak jumpa panelis kita ni kan. Di Johor masa tu. First time kan. Bermula aku tak berkenan betul kat dia Naj. Kan? Kenapa tu kak? Sebab dia poyo kan? Bukan. Dia kalau cakap benda dia macam tak jaga hati orang je. Dia straight je lah. Dia straight to the point. Tapi sebenarnya orang yang macam ni lah sebenarnya yang jadi orang kata sahabat yang baik. Betul. Sebab apa, kalau dia nak cakap dia smash je lantak kau lah. Kau nak kecil hati ke, kau nak apa, itu kau punya pasal kan. Kalau kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kita punya poster hari ni, kita punya panelis adalah merupakan seorang ustaz. Apa kata kejap, apa kata kita dengar sikit suara ustaz ni. Mana orang yang kenal mungkin kata pernah dengar lah suara ustaz ni dulu dekat radio. Ustaz nyanyi sikit ustaz sebelum tunjuk muka ustaz. Nak nyanyi ya? Nyanyi sikit. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang telah ada. Semuanya pemberian dia. Sedap Ustaz. Saya rasa Ustaz ni dia salah bidang kan. Ustaz jadilah di politik.
Kembali. Banyak sebenarnya kelebihan kan? Saya sebenarnya memang dah ada keluar album dah dulu. Tak apa, kita tak kenalkan lagi Ustaz. Kita tak kenalkan lagi. Tapi album gambar lah, album gambar. Okey, hari ni tanpa melengahkan masa lah, kita pun tak nak buat panjang sebab kita nak direct. Sebab topik ni topik panas. Kita kejap lagi kan ada yang komen-komen yang akan muncul, akan keluar kan dekat kita punya TikTok ke Facebook dan YouTube. Saya memang menjemput kepada haters kaki-kaki kecam ni untuk mengecam kita. Okey, hari ni saya ingin perkenalkan Ustaz Fakhur Razi. Betul tak Ustaz? Selamat datang Ustaz ke Lensa Madani. Kalau you nak tahu, kejap Ustaz cop. Kalau you nak tahu, sebenarnya awal-awal penubuhan Lensa Madani ni, Ustaz adalah di antara tulang belakang kita. Ustaz ni merupakan panelis pertama yang kita biarkan dia live secara solo di Lensa Madani. Dan hari ini kita jemput balik Ustaz untuk live bersama dengan kita, bukan di atas kursi kuning lagi, di atas sofa berwarna purple. Kita jemput Ustaz. So Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang ke Lensa Madani. Terima kasih atas jemputan. Tak lupa saya. Tak lupa Ustaz. Kita minta Ustaz kenalkan diri sikit. Berasal daripada mana? Isteri berapa orang? Anak berapa orang? Okey, kenalkan diri dulu. Kejap lagi baru kita ke portfolio seterusnya. Okey, nama daripada dulu tak pernah berubah lah. Muhammad Fakhur Razi Mak Muhtar. Kalau ikut asal saya daripada Perak lah. Sekarang tinggal di Puchong. Belum berkahwin lagi. Baik. Anak 7. Belum berkahwin lagi. Okay. Belum berkahwin lagi satu. Sebab bini tak bagi kan. Apa nama ni, itulah latar belakang pendidikan saya. Saya dulu ambil ijazah di Universiti Albert Jordan, lepas tu sambung di UPM. Sekarang ni tengah tangguh pengajian. Sebenarnya sambung pengajian sampai ke PhD sekarang ni di UTM. Tapi buat masa ni saya tangguhkan dulu lah. Sebab ada komitmen-komitmen lain yang saya kena selesaikan dulu. Dulu pernah diberikan ruang oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat sebagai wakil rakyat sepenggal. Alhamdulillah. Kan? Dan sekarang sebagai pendakwah kembali kepada saya punya tugasan asal saya. Sebagai pendakwah, sebagai aktivis. Dan sekarang ni memang banyak melibatkan program-program berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan khususnya di Timur Tengah. Dan juga yang terkini ni sedang mengatur untuk membantu rakan-rakan kita di Cebu, di Filipin, yang baru berdepan dengan musibah taufan besar. Betul. Baru. Dan banyak mangsa ni pada kalangan saudara baru kita yang perlu kita bantu kat sana. Yang mana saya melibatkan secara langsung dengan MAPIM, salah satu NGO kemanusiaan yang saya rasa ramai di Malaysia ni kenal dengan MAPIM, langsung di bawah pengarahan Presiden Cikgu Azmi Abdul Hamid. Itulah sedikit. Mungkin Ustaz tak ramai yang tahu Ustaz ni adalah merupakan adun. Mantan adun di Meru, Kelang. Kan? So bila orang kata yalah, kadang-kadang ada bisik-bisik Ustaz ni dulunya adun. Lepas tu kenapa tiba-tiba satu term je Ustaz dapat pegang adun tu? Cuba Ustaz cerita sikit, kita pun nak tahu. Cerita panas tapi bila dah tanya soalan tu saya kena ceritakan sebab banyak kisah saya ni ramai yang tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan saya akan bercerita kepada orang yang bertanya. Sebab kalau kita nak bercerita kepada orang tak bertanya ni, orang tak minat nak dengar dan tak nak ambil tahu pun. Yelah, macam situasi yang berlaku, memang saya akui saya ada pengalaman yang mungkin Allah tak bagi pada orang lain. Contohnya saya dah ada 3 parti. Tapi bukan sebab faktor lompat. Kena beza tu faktor lompat. Dan sebenarnya isu perpindahan parti ni juga kita kena tengok dalam skop yang lebih luas supaya kita faham kenapa kita berpolitik tu sendiri. Okey, macam saya daripada awal dulu sebagai anggota, sebagai ahli parti PAS dan sebagai pimpinan kanan juga di dalam parti PAS. Jawatan terakhir saya dalam PAS sebagai Bendahari Pemuda PAS Malaysia. Pernah jadi pengarah pilihan raya pemuda juga di peringkat negeri.
Dan selepas tu bila ada krisis dalaman, PAS itu akhirnya PAS tu berpecah kepada Parti Amanah. Dan saya berada dalam kepimpinan Parti Amanah juga sebagai antara pengasas parti, penggerak awal parti juga. Masa tu saya diberi mandat sebagai naib ketua pemuda pusat dan juga ketua pemuda negeri Perak. Masa tu start umur berapa? Start sebab dekat pemuda tu? Masa tu belum remaja purba lagi lah. Masih remaja lagi lah, saya ingat. Sekarang dah remaja kuno. Tahu bila ada lebih kurang 30-an lah. Dalam 30-an lah masa saya 30-an masa tu umur saya dalam Parti Amanah. Dan dalam Parti Amanah tu sendiri biasalah dalam parti politik ni pasti ada kem-kem dan sebagainya. Dan nak dijadikan cerita mungkin sebabkan pendirian saya sendiri agak pro dan cenderung kepada perjuangan reformasi, perjuangan Datuk bersama dengan Datuk Seri Anwar. Dan ada yang mungkin tidak selesa dengan keberadaan saya beberapa individu, saya tak kata parti sebab bagi saya Parti Amanah ni hatta sehingga sekarang merupakan salah satu parti yang boleh kita jadikan pilihan. Bukan saya nak kempen tapi ini secara jujur. Cuma yang bermasalah tentang beberapa individu di dalam parti. Sebab setiap parti ni pasti ada orang yang bermasalah. Itu kita tak nafikan. Dan akhirnya saya, kalau istilah penggunaan saya dikeluarkan daripada parti. Walaupun ramai yang beranggapan saya melompat ke parti PKR. Itu dari mana? Itu daripada Amanah? Daripada Amanah. Okey. Sebab saya tak tahu siapa yang daftarkan saya sebagai anggota parti sebenarnya. Saya tak tahu. Ini saya cakap saya terbuka. Kalau ada di kalangan yang dengar ni yang masa nak buang saya berparti, nak saman, silakan. Saya rasa ada rakaman kat sini. Kita tak ada masalah kat situ. Sebab tu saya berani cakap secara terbuka. Sebab benda ni bila kita tak tahu, pelik. Siapa pula yang daftar? Sebab kita sendiri tahulah sebagai anggota sekarang hari ni saya selaku anggota PKR. Kita tahulah. PKR ni boleh mendaftarkan ahlinya secara online saja. Tanpa perlu kita isi borang. Jadi ada pihak yang mendaftarkan nama saya. Okey, dan benda tu diviralkan di media. Dan tak sempat untuk saya jawab. Ada pemimpin di peringkat negeri yang telah keluarkan satu surat pengesahan bahawa saya bukan anggota parti, yang sepatutnya itu tanggungjawab pusat, bukan tanggungjawab negeri. Dan pada ketika itu juga Dewan Negeri bertanyakan tentang status saya. Sebab bila saya disahkan bukan sebagai anggota parti, jadi automatik saya menjadi anggota ahli Dewan Negeri bebas yang tidak berparti. Jadi disebabkan inilah saya bersama dan saya menang, dipilih oleh rakyat menggunakan logo Parti Keadilan. Yang masa tu semua pakai logo Parti Keadilan. Dan saya memang mendukung dan penyokong tegar PH nak bersama dengan PH. Padahal kita ada dua pilihan je, sama ada nak masuk PKR ataupun nak masuk DAP. Dan berkebetulan saya dimaklumkan saya telah diterima dalam biro politik PKR sebagai anggota parti. Jadi saya teruskan je lah keanggotaan tu tanpa saya membatalkan kelulusan tu. Dan saya menerima dengan hati terbuka pada hari ini bersama dengan PKR dan kekal sehingga ke hari ini bersama dengan PKR, walaupun pada peringkat awal pun banyak wartawan tanya macam mana status saya sebagai adu nanti tidak dicalonkan lagi dan sebagainya. Saya kata itu terserah kepada keputusan parti sebab saya tidak berhak untuk menentukan. Dan berkebetulan kerusi Dun Meru itu adalah milik Parti Amanah. Jadi saya lebih memikirkan soal perpaduan sebab pemimpin ni bersilih berganti. Dan tidak semestinya kita mesti ada jawatan baru kita nak menyumbang ataupun berkhidmat kepada rakyat dan negara. So kita menyumbangkan bakti kita berdasarkan apa yang kita diperlukan di mana. Jadi buat masa ni saya rasa bukanlah satu isu sangat sama ada jadi wakil rakyat ke tidak. Cuma kalau kita sebagai wakil rakyat atau ada jawatan itu, kita lebih senang nak bergerak sebab kita ada platform untuk menggerak. Maknanya kita ada base untuk bergerak. Jadi bila kita tak ada, mungkin jadi satu kesukaran. Jadi biasalah bila kita ni dah aktif, lama aktif ni, so bila kita tak ada platform, alhamdulillah Cikgu Azmi, Presiden MAPIM telah menjemput saya sendiri secara peribadi untuk bersama dengan beliau. Berkebetulan pula minat saya yang mendalam dan hubungan baik saya yang masih ada di peringkat international sebab saya daripada zaman PAS memang terlibat dengan Biro Antarabangsa, Lajnah Antarabangsa. So connection saya tu alhamdulillah masih boleh dimanfaatkan untuk perjuangan, bukan saja untuk negara kita tapi lebih besar untuk umat tu sendiri, khususnya pada hari ini untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dizalimi di Timur Tengah. Itu sedikit latar belakang politik saya. Dan saya hari ini bergerak bersama Parti Keadilan Rakyat
Dan saya rasa banyak sebenarnya ruang yang ada di dalam Parti Keadilan ni yang boleh kita gunakan walaupun kita tidak berjawatan di dalam parti. Betul lah Ustaz. Ustaz Biro Antarabangsa boleh geng lah dengan Naj. Dulu. Dulu. Tak, betul Naj Ustaz ni kan. Sepanjang akak kenal Ustaz ni, walaupun lah belum tak lama lah kenal dengan Ustaz. Ustaz ni banyak kontak dia. Orang kata kontak dia bukan kaleng-kaleng lah. Sebab akak ingat masa kita di Johor kan, masa tu kita lajak sikit ke Singapura. Kan Ustaz bawa jumpa seorang Ustaz di Singapura. Ustaz apa saya pun tak ingat dia. Ustaz tu nama dia. Muda lagi. Yang mana yang kau rumah banyak tu? Muda lagi Ustaz tu. Dan Ustaz tu pun seorang orang kata yang banyak memperjuangkan orang kata justice. Untuk orang Islam especially di Singapura. So Naj mungkin boleh menuntut ilmu daripada Ustaz. Mungkin hari ni baru kita tahu Ustaz punya cerita. Ya Naj. Betul lah. Sebelum ni kita tak tahu, kita ingat Ustaz saja-saja lompat parti. Tak ada sebab. Saya bukan kata tak ada sebab saya nak lompat parti. Dan saya mengaku sehingga ke hari ni saya masih sayang Amanah. Sebab saya tahu bukan parti yang bermasalah. Parti tak ada isu. Parti tak ada isu. Tapi bagi saya benda ni lebih bersifat isu peribadi, bukannya isu parti. So sebab tu bagi saya kita kena melihat kepada ke arah yang lebih besar. Dan alhamdulillah kita tengok masalah individu ni tidak menjejaskan hubungan parti dan juga tidak menjejaskan Parti Amanah tu sendiri. Itu yang lebih penting lah bagi saya. Kayaknya Ustaz dah kena campak ke keadilan lah. Macam tu. Saya nak kata kena campak tak lah. Nak kata macam mana, saya ucapkan terima kasih pada Presiden Parti atau PMX sekarang ni yang menerima dan juga memberi peluang kepada saya. Kalau dia sendiri tak menerima, tak beri peluang, saya tak ada platform untuk bergerak. Yelah, sebab kita sebagai orang politik kan, kita tak boleh nak ada orang kata duduk di parti-parti yang berbeza. Sebab tu kalau nak kata, ada orang kata okey saya melompat hari tu sebabkan kecewa tak dapat jawatan Esko kononnya. Saya jawab pada hari dengan jelas, kalau saya nak kejar jawatan Esko tu, kenapa melompat selepas lantikan dibuat? Dah lantik dah Esko tu, baru saya nak melompat. Kan pelik tu satu. Yang kedua, apa? Kalau nak kata saya nak kejar jawatan, saya dah jadi adun dah. Dah jadi wakil rakyat dah. So, kenapa saya nak pergi platform lain? Yang saya tahu kalau Parti Keadilan ni lebih suka perjalanan politik dia. Sebab ramai orang-orang besar, ramai orang-orang hebat di dalam Parti Keadilan tu sendiri. Kenapa saya perlu duduk berpindah satu parti yang lebih besar saingannya, sedangkan saya lebih selesa berada tempat yang cukup selesa dalam Parti Amanah. Tapi bukan sebab tu. Sebab tu kalau kata saya nak kekalkan kedudukan saya, lebih baik orang kata jadi penjilat je lah, orang kata kan. Pengampu je lah. Itu lebih senang kan. Confirm kedudukan saya selamat dan sebagainya. Tapi Ustaz, kita kena ada prinsip. Kita kena ada prinsip. Betul? Kita kena ada matlamat. Kenapa kita berada di situ. Kalau kita nak jaga perut kita semata-mata, jadilah seorang penjilat yang tegar ataupun penjilat yang profesional. InsyaAllah kita akan kekal, akan dapat apa yang kita nak. Itu yang berlaku sekarang. Penjilat-penjilat profesional ini sekian hari kian bertambah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, sepanjang Ustaz duduk di pernah berada di dalam PAS, dan Ustaz pernah berada juga di dalam Parti Amanah, dan sekarang Ustaz berada di dalam Keadilan. So saya nak tanya Ustaz, apakah pengalaman Ustaz sebagai orang kata sebagai pembangkang, yang adakah pengalaman tu Ustaz gunakan untuk menyokong kerajaan semasa, ataupun memang pembangkang ni memang kerja dia asyik hentam je kerajaan semasa sekarang? Okey. Secara jujur lah saya bagi tahu ini antara yang saya akui sebagai beberapa kesilapan-kesilapan yang saya sendiri mengaku kesilap sewaktu kita berada di dalam pembangkang. Bila ke pembangkang ni, kita anggap semua apa yang dibuat oleh musuh politik kita ni, walaupun tak betul, kita kena bangkang. Sebab apa? Kalau benda betul tu dibuat, jadi satu kejayaan, dia akan mengurangkan sokongan pihak kita.
Sebabnya kita dah terperangkap dengan sistem tu sendiri. Sebab bila orang politik yang semata-mata nak mengejar kuasa dan sebagainya, dia tak peduli kesan buruk, baik buruk tu, terutama kesan buruk tu dia tak nak fikir sangat. Yang penting dia dapat kemenangan, dia akan dapat sokongan, dan dia akan dapat mandat, dia akan dapat kuasa, itu yang dipikirkan. Saya boleh katakan kalau dulu orang-orang PAS ni dia tidak merasa, kecuali pada tahun awal 80-an dululah, masa Datuk Asri muda jadi menteri, dapat sekejap dengan kerajaan pusat. Lepas tu dan baru-baru ni mereka dapat merasa, ramai di kalangan mereka dapat jadi menteri, timbalan menteri, lepas tu pegang JLC dan sebagainya. Barulah dia nampak rasa kenikmatan bila berkuasa tu. Bila hilang kuasa tu dia meroyan, tak tahu nak cakap lah. Dia nak meroyan dan dia akan nak dapatkan balik apa yang dihilangkan tu dengan pelbagai cara. Tu yang kita tebuk atap lah dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Sebab menimbulkan persepsi yang tidak baik ataupun menimbulkan persepsi jahat ini yang boleh dipercayai ataupun yang boleh mempengaruhi rakyat itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menumbangkan mana-mana kerajaan sebenarnya. Dan sebab perkara ni berlaku atas disebabkan kita sendiri berpolitik dengan cara yang tidak berhemah dan berpolitik dengan cara yang kotor tanpa kita sedar. Apatah lagi kalau kita berpolitik disulami dengan imej agama yang lebih memudahkan untuk orang mempercayai, mengikuti, yang akhirnya bukannya merosakkan negara dan juga bangsa, tapi yang paling teruk akan merosakkan kesucian Islam itu sendiri. Ini yang sebenarnya yang perlu kita lihat. Kenapa perkara itu berlaku? Antara sebabnya sebab kita tidak memahami sebenarnya konsep dan tanggungjawab kita sebagai warga negara dan juga konsep sebagai pemerintah juga sebagai pembangkang. Sebab bila pembangkang, ialah betul dia nak bangkang je semua. Sepatutnya pembangkang ni dia ada peranan yang besar untuk negara. Kita pun tak nak mewujudkan sebuah negara yang 100% kerajaan. Macam mana kita tengok di Terengganu 100% kerajaan. Adakah di Terengganu dapat selesaikan dan dapat buat apa yang dia nak? Tetap tak boleh juga. Itulah check dan balance dan sebenarnya. dia tidak ada apa maksud check and balance tu sendiri. Kita kena faham. Banyak orang pembangkang kewujudan kami check and balance. Sepatutnya kalau kita faham yang dimaksudkan check and balance ni ataupun semak dan imam ni, tugas dia untuk mengawasi tindak tanduk kerajaan dan juga sebagai pengimbang untuk mengelakkan pemerintah menyalahgunakan kuasa ataupun membuat keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat, yang hanya melihat daripada sudut pandangan pemerintah. Kalau tak ada check and balance, maka benda tu akan berjalan je. Tak ada pada sisi lain. Kita tidak akan dapat melihat pandangan daripada sisi lain. Dan akhirnya kita akan buat keputusan yang merugikan ataupun yang tidak tepat. Sebab kita hanya mungkin mendengar pandangan atau membuat keputusan berdasarkan suara majoriti. Dan akhirnya suara minoriti akan terpinggir. Suara minoriti akan dizalimi. Sebab apa? Sebab mereka tidak melihat sudut itu. Dan sepatutnya disebutkan semak dan imbang ni, dia sebagai pembangkang dia kena melihat satu berkaitan meneliti dasar-dasar kerajaan itu sendiri. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diubah, mana yang perlu digugurkan, mana yang perlu ditambah. Itu sepatutnya peranan pembangkang yang patut dia buat. Dan dalam masa yang sama memeriksa perbelanjaan supaya tidak berlaku ketirisan ataupun tidak berlaku penyelewengan, salah guna kuasa. Sebab ini penting. Kalau semua daripada satu pihak saja, daripada pihak kerajaan, saya berdasarkan pengalaman saya, kita sebagai pernah jadi sebagai adun kerajaan sendiri, kita tidak boleh nak menegur secara terbuka dalam site kerajaan untuk tegur kerajaan balik. Ya, betul. Tak boleh sebab kita ada SOP dia lah. SOP dia. Mungkin perkara yang kita bentangkan tu akan menjejakan imej negara, imej kerajaan, imej parti. So kita perlukan kepada pihak suara luar untuk menegur. Sebab tu saya tak keberatan. Masa saya dulu pun, pihak kerajaan, waktu kita pembangkang, pihak kerajaan sendiri, wakil rakyat kerajaan sendiri pada ketika tu, waktu saya pembangkang lah, bagi maklumat tu pada pihak pembangkang supaya pembangkang sendiri boleh dapat tembak. Pembangkang sendiri boleh bertanya. Pembangkang sendiri pun kadang-kadang dia nak tembak tu bos dia, ketua dia. Yelah, betul lah tu. Kadang aku tegurkan, aku kena pula. Kan? Jadi dia terpaksa menggunakan pihak lain. Sebab tu peranan pembangkang tu ada. Dan kita, kalau saya tak setujulah kalau 1% kerajaan tu katakan 222 parlimen, mesti 222 PH sokong ataupun PKR semua. Sebab benda tu kita tak nak mewujudkan sebuah negara hanya satu suara.
Dia akan jadi sebuah kerajaan yang diktator, sebuah kerajaan yang tertutup, kerajaan yang jumud, kerajaan yang yes boss. Walaupun benda tu salah, kita kena sokong. Kita tak nak wujudkan kerajaan yang beratur. Tapi dalam masa yang sama, ada saluran yang boleh kita buat bila kita ada pembangkang tu sendiri, yang mana kita boleh menggunakan pembangkang ini untuk membawa suara minoriti ataupun suara pihak yang terpinggir ataupun mungkin juga teguran daripada pihak kerajaan secara halus melalui pembangkang untuk menyampaikan apa-apa salah guna kuasa, rasuah atau keputusan yang mungkin dipikirkan membebankan rakyat, ataupun soalan-soalan yang boleh dibangkitkan untuk pihak kerajaan memberi penjelasan. Contoh isu subsidi minyak ni, penyelarasan minyak. Kalau tak ada soalan pada pembangkang, adakah pihak pembangkang berminat nak mendengar jawapan daripada kerajaan? Tak ada. Jarang dia kena. Bila ada jawapan daripada kerajaan, akhirnya kat situ kerajaan sendiri dapat memanfaatkan soalan daripada pembangkang soalan itu dan jawapan untuk menyampaikan kepada rakyat. Yes. Khususnya kepada orang yang tak tahu, orang yang menentang mengkhizir buta, orang yang tahu nak protes atau nak komplain tanpa asas, untuk menjawab segala tuduhan dan fitnah yang mereka lemparkan. Dan hari ini kita tengok terbukti tentang subsidi bersasar yang dibuat oleh kerajaan. Bukan saja boleh menyelamatkan dana rakyat, duit rakyat daripada diseleweng oleh penyelundup, salah guna dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama tanpa sedar mendidik rakyat sendiri untuk berjimat dalam mempergunakan subsidi itu sendiri. Kalau dulu kita tak fikir main isi je kan. Yelah. Sekarang orang nak isi dia fikir kota. Yes. Dia ada tak kota, cukup lagi tak kota. Secara tak langsung dia mengajak mendidik rakyat untuk berjimat, dan dalam secara tak langsung juga menjimat kantung negara itu sendiri daripada menyalurkan subsidi. Okey, saya rasa Naj akan ada soalan daripada TikTok sebelum tu kan. Naj, akak teringat Ustaz cakap tadi, Ustaz kata yelah bila kita di blok orang kata di blok kerajaan kan, kita tak boleh nak orang kata kita tak boleh nak tanya soalan sembrono. Sebab apa, kalau aku tanya kejap lagi aku yang kena. Jadi apa yang akan nampak adalah itu yang berlaku kepada Rafizi. Kan waktu beliau menjadi menteri, benda-benda yang apa yang diutarakan sekarang ni setelah letak jawatan sebagai menteri tu tak pernah diutarakan sebelum ni. Kan? Sebab apa tu, dia macam ni, dia jadi yes boss lah kan. Dia bukan soal yes boss juga sebenarnya, tapi soal keterikatan kita dengan perjanjian. Sebab kita ada menandatangi perjanjian kerahsiaan kerajaan tu. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya mendedahkan semua fakta. Tapi bila kita takut, sebab sebagai anggota kerajaan ataupun sebagai anggota parti dalam kerajaan sendiri, sebenarnya kita ada saluran di dalaman. Kenapa perlu kita gunakan saluran luar untuk menegur, sedangkan kita ada saluran dalam tu? Kadang-kadang yalah, mungkin saya ambil juga sindiran-sindiran daripada pihak pembangkang. Contoh, korang ni korang tak ada WhatsApp group ke? Contoh orang cakap ya, tu betul lah. Korang tak bincang ke? Maknanya kat situ kita nampak ada kepincangan. Dan juga ada tak ada kesepakatan kat situ. Tapi benda tu sebenarnya mana-mana kerajaan, mana-mana parti pun sama akan berlaku. Betul. Kan, kita tak boleh. Saya tak suka macam tadi kata DJ kita. Kan? DJ. Yang mengatakan, orang kata apa, saya cakap straightforward. Mungkin tu faktor yang orang tak apa nak gemuang dengan saya kan. Sebab saya kata tak boleh buat macam tu kan. If kalau kita tak puas hati dengan ketua kita sendiri, kita berdiam diri itu sendiri merosakkan dia sebenarnya. Bukan maksud kita tegur tu untuk kita menjatuhkan dia kan. Tak semestinya. Yang bagi saya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Allah tegur kan. Allah tegur. Ada tak sahabat bantah keputusan Nabi? Ada. Ada tak pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi bantah? Ada. Macam contoh dalam peperangan, kata silap saya, dalam peperangan Badar, kata silap saya, ada waktu ketika tu Rasulullah buat keputusan untuk berkemah di satu tempat. Kata silap dalam perang Badar. Lepas tu seorang Arab Badui, tentera. Orang ni Arab Badui. Kalau kita Arab Badui ni orang kampung lah. Orang bukan ahli majlis, bukan JKK. Pedalaman lah. Orang kampung. Betul-betul pedalaman. Datang jumpa Rasulullah, orang kawasan tu. Dia kata,
dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya kamu, keputusan untuk berkemah di sini ni, keputusan kamu ke wahyu Allah? Dia tanya tu dulu. Dia kata ni keputusan dia sendiri, bukan wahyu Allah. Kalau macam tu, aku nak minta bagi pandangan supaya kita pindah tempat lain. Nabi tanya kenapa? Nabi kata, dia kata kita pergi satu tempat lain ni, kat sini lebih strategik sebab ada sumber air. Nabi tak cakap banyak, Nabi pindah. Lepas tu ada sahabat-sahabat Nabi marah kat dia ni. Kau siapa nak tegur? Macam ni lah. Tiba-tiba macam apa nama ni, ada orang ahli anggota parti kita yang tak ada jawatan, dekat ranting pun tak ada jawatan, tiba-tiba tegur PM. Tak setuju dengan PM. Mesti orang keliling PM ni berbulu ya. Apa hal pula dia ni? Dan Nabi dengar, ataupun PM tadi tu dengar. Cakap anggota ahli biasa ni tadi kan. Nabi menjelaskan masa tu. Nabi kata kita ikut cakap sebab Nabi tengok ada di kalangan sahabat yang tak selesa. Nabi kata kita ikut cakap dia sebab dia tinggal sini, dia lebih tahu keadaan kat sini. Maknanya Nabi pun ambil pandangan bantahan daripada pengikut dia. So sebagai itu sebenarnya pengajaran juga pada kita. Walau setinggi mana pun kedudukan kita, jangan kita pandang ringan, pandang remeh pandangan ataupun carangan daripada orang di bawah kita, walaupun orang di peringkat paling bawah yang tak ada jawatan ataupun tak ada pengaruh sekalipun. Kadang-kadang itulah pandangan yang terbaik yang boleh bawa kepada kemenangan. Tapi bukan itu ke yang sedang berlaku sekarang? Itu pandangan masing-masing. Nak ada soalan macam soalan dekat TikTok, ada dua soalan. Dua soalan ni. Ada seorang daripada Cat, dia tanya, adakah pembangkang masih berjaya mengangkat isu rakyat atau mereka lebih sibuk dengan naratif dalaman? Okey, kalau saya nak biar saya jawab satu-satu lah. Dia banyak sangat kan. Ustaz dekat sikit dengan mic Ustaz. Okay. Hilang suara Ustaz. Bagi pandangan saya, pembangkang yang ada di Malaysia pada hari ini adalah pembangkang yang tak ada idea dan pembangkang yang hanya mampu membina naratif negatif. Menimbulkan persepsi negatif kepada segala usaha kerajaan. Sebab mereka sedar, sekiranya kerajaan hari ini, khususnya kerajaan Madani, berjaya menyelesaikan isu-isu rakyat, maka mereka tidak ada lagi poin ataupun tidak akan ada lagi alasan untuk menolak kerajaan yang sedia ada. Dan sepatutnya mereka kena berfikir, kejayaan menyelesaikan isu rakyat oleh kerajaan Madani pada hari ini adalah kebaikan untuk mereka sendiri. Betul. Dan mereka boleh menjadi pembangkang yang baik apabila mereka faham peranan dia sebagai pembangkang. Tetapi hari ini malangnya, pembangkang hari ini bukan pembangkang yang tidak ada idea, tetapi pembangkang yang mencari jalan untuk terus mensabotaj usaha-usaha kerajaan semata-mata untuk kembali berkuasa. Itu pandangan saya secara peribadi, bukan pandangan parti, pandangan saya. Sebab apa tu memang macam itulah, sebab dia yang saya rasa pun dia orang fikirkan sekarang adalah masanya untuk apa tu, masih lagi berpeluang untuk dia orang take over kerajaan kan. So kalau dah kerajaan dah perform, nanti akan datang dia orang dah tak ada peluang dah untuk buat apa tu, untuk cuba merubah kerajaan itu sendiri. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya pun pelik Ustaz. Kadang-kadang yalah, benda tu kita contohlah tanpa kita berada di mana-mana landasan politik lah kan. Sebagai orang yang berfikiran secara matang dan logik, ya Ustaz, kalau kita pun rasa kita tahu beza kot Ustaz, mana yang betul dan mana yang salah. Tapi saya tak pastilah kenapa masih ada orang kata yang tidak boleh berfikir secara waras dan secara logik. Sebab Ustaz, contohlah baru-baru ni kan, minyak naik 5 sen kan, minyak naik, semua dah bising. Semua bising, pumpang habislah, tak ada. Isu dia sekarang ni minyak untuk subsidi budi 95 kekal RM1.99. Tapi dia punya mainan naratif tu kan, macam kerajaan ni dia buat sebenarnya budi ni macam sekejap je. Bukan maknanya dia hanya untuk mengambil hati saja. Tapi dia orang tak tahu fakta tu. Tapi benda tu yang sepatutnya fakta yang orang faham, tapi ada orang dia faham tapi sengaja buat tak faham Ustaz. Okey, dia bukan soal sengaja tak buat faham. Saya quote satu ayat. Sekiranya mereka orang yang waras, mereka pasti akan bersetuju apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Betul. Okey. Persoalan ni begini sebenarnya, macam saya sebut tadi. Setiap kejayaan yang dibuat oleh kerajaan tu merupakan bebanan bagi pihak pembangkang pada hari ini. Sebab tu dia tidak mahu melihat kejayaan yang dibuat oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Dan pemikiran mereka sendiri dah begitu.
benda baik ni bahaya untuk dia orang. Benda baik maksudnya yang dibuat oleh kerajaan ni bahaya untuk dia orang. Sebab dia boleh menghilangkan sokongan. Of course, golongan yang tidak berparti, golongan yang tidak tidak fikir tentang parti politik ataupun golongan di atas pagar. Dia tidak ada kepentingan kepartian. Dia akan menyokong mana saja yang boleh memberi manfaat pada rakyat dan negara. Betul. Dia tak kira puak mana. Orang ni majoriti, orangnya lebih ramai daripada ahli parti sendiri. Okey. Dan hari ini kebanyakan orang yang kalau yang tidak mengambil pandangan melalui kepartian, yang waras pasti akan menyokong apa yang dibuat oleh Perdana Menteri kita pada hari ini. Tapi bagi mereka yang sering mendengar naratif-naratif dan mempercayai naratif-naratif yang ditimbulkan, contoh minta maaf, macam Papa Gomo ya, sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan, tu ayat dia berkali-kali hari Selasa, hari Rabu, sikit lagi, tak lama dah. Fikir. Dia nak kena fikir dah, gini macam-macam dah kita tengok. Saya tak heran kalau dia nak cakap benda fitnah ke apa semua. Yang saya macam kata puan tadi, yang kita heran ni orang percaya yang cakap dia ni. Itulah yang kita tak faham tu, Ustaz. Tapi saya nak bagi penerangan. Ini pandangan saya pandangan saya. Sebab tu saya masih dalam PAS pada zaman jahiliah dulu. Silap terlepas cakap pula. Okey, waktu dalam PAS kita duk fikir macam ni tau. If kalau walaupun benda yang dibuat oleh pimpinan tu tak betul, kita anggap okey, ini mungkin ada strategi dia. Mungkin ada helah dia. Kita ni jangan cakap tu, kadang-kadang istilah tu. Kau siapa? Dia tu ulama. Takkan kau nak lawan? Ini orang bangun malam. Kadang-kadang ayat-ayat macam tu yang akan ni ulama, takkan kau nak lawan? Saya nak jelaskan hari ni, ulama ni dia ada dua tau. Ulama su' dan ulama akhirat, ulama jahat dan juga ulama bawa kebaikan. Yang ada di akhir zaman ni, Nabi dah bagi tahu dah, banyaknya ulama su'. Yang Nabi lebih takut ulama su' ni daripada Dajjal. Sebab Dajjal ni kita tahu jahat dah. Ulama su' ni kita tak nampak kejahatan dia. Dan dia menyesatkan orang. Ini yang lebih bahaya. Yang ini yang ramai kena faham. Dan lagi satu, mereka memikirkan kalaulah ini berdasarkan apa yang pernah saya fikir lah. If kalau kita nyokong dia ni walaupun benda baik, okey, Islam ni nanti akan tergugat. Sebab orang takkan pilih kita lagi. Orang akan sokong dia pula. Jadi Islam ni akan rosak, Islam ni akan tergugat. Sedangkan kita, ayat tu bagi saya, seterang saya bagi tahu pada para pendengar, adakah anda tak yakin Allah akan jaga agama kita? Adakah kamu tak yakin Allah akan jaga agama? Allah pasti jaga agama dia. Betul. Tapi kita jangan percaya kepada golongan yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Ini yang tak boleh. Ini yang merosak dan menyesatkan. Dan benda ni memang berlaku. Dan sebab apa kalau kata tak ada, tak wujud, maknanya kalau orang yang menafikan benda ni, maknanya dia menafikan amaran-amaran yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewujudan ulama-ulama su' ni tadi, ulama-ulama jahat ni tadi. Sebab tu tidak heran, sebab doktrin mereka ni dah fikir ke arah tu. Dia anggap apa yang saja dia buat dia datang pada wahyu Tuhan, datang tu yang orang kata kunci syurga lah apa semua ni, timbul istilah-istilah tu. Sebab mereka beranggapan yang selain pada mereka ni tak betul, selain pada mereka ni salah, selain pada mereka ni terkeluar daripada Islam. Sebab tu tidak timbul kehairanan sampai kan ada di kalangan mereka yang sanggup mengkafirkan sesama Muslim. Yang sepatutnya kita mengislamkan orang, mendekatkan orang kepada mentauhidkan Allah, bukan kita mengkafirkan orang yang dah Islam. Sepatut kita mengislamkan orang kafir, meramaikan orang mendekati Islam. Tapi hari ini terbalik, mengkafirkan orang Islam pula. Kalau kita rasa orang ni telah terpesong ataupun lari daripada landasan Islam, betulkanlah. Bagilah cadangan, bagilah orang kata panduan, bagilah teguran. Tapi kita tidak mendapat teguran, kita tidak dapat bimbingan. Tapi yang kita yang dapat lebih kepada kecaman, makian, fitnah, apa lagi? Penghinaan lah. So kalau macam ni, di mana dakwahnya? Di mana yang kita nak letakkan ini sebagai satu sunnahnya ataupun sebagai satu ciri-ciri orang yang nak membawa syiar Islam itu sendiri. Sedangkan sesama Islam sendiri pun kita sesatkan, kita kafirkan, kita apa nama lagi? Ayat tadi saya kata kita munafikkan mereka. Macam saya dulu bila tinggal kampas dalam perjuangan masuk masa tu amanah. Bukan setakat saya panggil ustaz saya ni ustaz kafir. Bukan kata dia panggil saya ustaz kafir yang munafik. Dah lah kafir munafik lah tu. Oh dahsyat tu dia punya makam tu. Sampai peringkat macam tu. Dan mereka tidak merasa itu satu kesalahan. Dan kita tengok pada hari ni, saya minta maaf sikit ni dalam keadaan marah ni sebenarnya. Macam kes
berulang kali diceritakan netizen yang pro pembangkang terus menerus menekan dan juga menyerang Perdana Menteri tentang isu liwat. Itu sedia maklum. Dan mereka menganggapkan isu ni adalah perkara yang boleh menjatuhkan reputasi Perdana Menteri, imej Perdana Menteri. Dan sehinggakan ramai di kalangan anak muda di pihak mereka amat mempercayai isu ni, sedangkan benda itu merupakan satu dosa yang besar yang disebutkan sebagai dosa khazaf. Ya, betul. Persoalan dia, anda berdua atau para penonton pada hari ni pernah dengar tak walau satu teguran, satu nasihat secara terbuka daripada pimpinan PAS, hatta daripada ulama-ulama PAS yang berani menegur, menasihati supaya stop membicarakan dosa yang memboleh bawa kepada dosa khazaf ni? Ada tak? Tak ada. Sampai hari ni saya tak dengar. Maknanya bacul ulama-ulama PAS ni. Saya minta maaf lah. Saya tahu mesti ada yang marah ni. Tapi saya kena betul terang. Sesungguhnya, ini bukan hadis pandangan saya. Bagi pandangan saya, ulama-ulama PAS yang membiarkan anggota dia, ahli dia, penyokong dia berterusan membawa isu liwat Datuk Seri Anwar dan juga membawa dosa khazaf ini dibiarkan, bertanggungjawab dan bersekongkol atas dosa tersebut, dan tanggunglah kamu nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa khazaf ni dia tak boleh diselesaikan dengan taubat je. Dia tak boleh diselesaikan dengan kita minta maaf kepada Datuk Seri Anwar macam tu je. Hatta kalau berlaku sekalipun, mereka wajib mendatangkan saksi mengikut syariat Islam. Tapi mana saksinya? Tapi masalahnya mereka hanya membawa dan menyebarkan perkara itu berdasarkan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka dapat tahu, tanpa mereka melihat fakta sebenar yang mana peristiwa tuduhan itu amat-amat bermotifkan politik, bukan atas sebab salah laku yang dilakukan berdasarkan kesalahan sebenar. Yelah Ustaz, kadang-kadang kan bila kita tengok Kanat Shan dekat trade, dekat X kan, yang komen-komen ni budak muda. Anak-anak muda. Mungkin pemikiran diorang ni, dia orang kata telah didoktrin oleh fakta-fakta yang tiada kesahihan ni. Betul Ustaz? Dia bukan setakat tak ada kesahihan. Saya tu satu faham. Sebab tu kita kesian kepada anak-adik kita ni, anak-anak kita lah. Saya panggil anak-anak lah sebab saya pun dah nak masuk golongan remaja purba. Remaja purba, betul. Jadi dibiarkan. Yang saya marah ni ulama-ulama yang tahu ni membiarkan. Kalau dulu Haji Hadi, Presiden PAS, pernah menulis satu buku tajuk dia khazaf. Buku tu gambar Datuk Seri Anwar lebam biji mata dia. Tumbuk. Dan dia membela Datuk Seri Anwar pada ketika tu. Tapi kenapa pada ketika ni diam? Mana buku tu Ustaz? Saya tak bawa lah. Kena carilah. Memang ada. Tajuk buku tu khazaf. Boleh carilah kat kokot dalam internet ke ada ke kan. Teruk kat e-book ke apa. Biar orang tengok, biar orang sedar. Dan hari ni, dulu orang yang membela, kenapa hari ni diam? Ulama-ulama PAS yang dulu orang kata mempertahankan Datuk Seri Anwar dan juga bersetuju bahawa benda tu merupakan satu fitnah, tapi kenapa hari ni diam? Kenapa mereka tak menegur? Tapi hari ni mereka tidak orang kata mempertahankan ataupun menasihati, setidak-tidaknya menegur dan menasihati. Stoplah, jangan gunakan hujah ini untuk kau mendapatkan kuasa. Sebab ini adalah hujah ataupun strategi bacul, strategi tidak bermoral, strategi tidak bermaruah yang digunakan orang yang bertopengkan agama. Ini bagi saya sejahat-jahat tindakan. Sebab benda ni tak selesai untuk ketika ni saja. Benda ni akan jadi rujukan untuk generasi akan datang. Jadi kita kena faham. Betul. Ni bahayanya. Dan saya tengok anak muda, saya pernah berdepan dengan pelajar universiti. Saya ada perketuan tu, saya sembang-sembang. Ada satu soalan daripada rakan anak saya. Dia bertanya saya, siapa Ustaz nak tahan sangat Datuk Seri Anwar? Pertahan apa? Dia cerita pasal ikatan tu. Saya kata, kau tahu mana cerita ni? Oh, dia cerita daripada dapat maklumat pada sini. Tanpa dia melihat side satu lagi. Oh, dia kata dia tak tahu. Saya dengar cerita orang lah. Sekadar dengar cerita tu kita mempercayai. Ini satu perkara yang malang. Ini yang hari ni kerajaan ataupun ini yang pembangkang buat pada hari ni. Dia tak peduli. Dia tembak dulu, sebar fitnah dulu.
nak tunjuk hero dan sebagainya. Sedangkan apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka hujahkan adalah hujah-hujah sampah, hujah-hujah yang tak ada fakta, dan yang lebih teruk, hujah berasaskan kepada fitnah. Yang mana perkara tu yang ada larangan keras dalam agama Islam sendiri. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Al-fitnah tu dosa dia lebih dahsyat daripada membunuh. Nabi pun sebut dalam hadis yang lain, berkatalah benar walaupun pahit. Maknanya menipu di dalam Islam ni tak ada asas kebenarannya untuk kita buat. Kalau orang kata ini perang dan soal strategi ni lain. Helah itu lain. Dia bukan penipuan yang kita faham pada hari ini. Hatta kalau mereka menggunakan itu sebagai satu hujah untuk melawan kita, kita tengok ada sekelompok pemikiran pada side sana yang beranggapan seolah-olah kita ni musuh Islam sampai peringkat begitu. Betul. Ini satu pemikiran yang bahaya. Itu dah jadi dah Ustaz masa ASEAN hari tu. Iyalah. Anggap kita musuh Islam. Maknanya apa? Adakah negara kita pada hari ini ni bukan sebuah negara yang melaksanakan dasar-dasar Islam lagi? Habis kalau kita nak tengok syariat mana yang kita tak tegakkan? Kalau rukun Islam tu kita tengok, semua dunia mengakui Malaysia. Saya tak kata pada zaman kerajaan Madani saja, termasuk daripada zaman kerajaan Barisan Nasional dulu. Kita tengok, kita boleh sembahyang dengan bebas dalam negara kita, malahan masjid surau bercambah sehinggakan kosong masjid surau hari ni. Tak ada orang nak isi. Terlampau banyak. Kita boleh orang kata berpuasa di dalam negara kita. Malahan orang yang tak berpuasa boleh ditangkap, dikenakan tindakan di setiap negeri dalam negara kita. Kita ada agensi zakat yang menguruskan zakat di setiap negeri, mengutip dan mengagih. Malahan orang yang tak mengeluarkan zakat boleh dikenakan hukuman. Penguatkuasaan je kurang kita sekarang ni sebab kaki tangan tak cukup dan sebagainya. Lepas tu kita juga merupakan negara yang menguruskan haji terbaik dunia. Betul. Terbaik dunia. Betul. Dan kita menjadi rujukan dunia untuk menguruskan haji, walaupun bukan haji buat di Malaysia. Yalah, tak silap tu tahun ni kan kita dapat anugerah kan. Tiap-tiap tahun. Jadi semua perintah Allah di dalam rukun Islam kita boleh laksanakan sebaiknya dalam negara ni. Okey, tentu kita tak laksanakan hudud. Okey, Saudi laksanakan hudud. Kita tengok. Adakah anda boleh mengatakan Saudi betul-betul negara yang disebutkan 100% negara Islam yang macam mana yang kamu nak? Sebab kita kena melihat apa yang dimaksudkan konsep negara Islam sebenar. Konsep negara Islam sebenar berlaku keadilan, berlaku kebajikan. Dan kita tak nafikan masalah tetap akan ada sampai bila-bila. Hatta pada zaman Rasulullah SAW pun ada masalah. Ada tak orang miskin zaman Nabi? Ada. Berlaku tak maksiat pada zaman Nabi? Ada. Ada tak orang melakukan zina pada zaman Nabi? Ada. Ada tak orang mencuri pada zaman Nabi? Ada. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menguruskan negara, itu yang terbaik. Yang itu contoh yang kita nak buat. Dan Nabi tak pernah sama sekali memerintahkan umat dia untuk orang kata menjatuhkan kerajaan. Kalau tak nak ikut cakap orang kata ni, tak ada begitu. Sebab kalau kita tengok kerajaan itu boleh berlaku adil, menjunjung syariat, teruskanlah. Sebab hari ini kita perbaiki kekurangan. Jangan mengharapkan kita mendapat kesempurnaan. Itu perkara yang mustahil. Okey? Tadi kata soalan tu. Panjang penjelasan. Tak, sebenarnya Nash, sebelum kita pergi soalan kan, akak rasa tajuk ekonomi semalam berat tau. Berat? Hari ni lagi berat? Rupanya hari ni lagi berat. Ringankan. Tak, bila dengar Ustaz cakap, aku rasa macam dengar kuliah maghrib. Kau tahu tak? Aku macam apa kata terkesima kejap. Macam okey. Macam dah hilang. Aku hanyut. Mana sekarang dah insaf lah. Hanyut di dalam penjelasan. Nash, okey, Nash ada dua soalan. Apa satu statement. Ada satu lagi soalan. Nak baca soalan tu. Okey. Soalan daripada FA. Bagaimana kelemahan hala tuju pembangkang memberi kesan kepada kepercayaan rakyat, khususnya pengundi muda? Okey, itu masalah kita dalam negara kita hari ini. Antara masalah kita pada hari ini, netizen, khususnya anak muda, lebih mudah menerima perkara negatif daripada positif. Dan kita tidak kurang sikap tabayun. Tabayun ni maksudnya sikap memeriksa berita sebelum kita nak membicarakan, membahaskan atau nak menyebarkan.
Ini antara masalah yang berlaku dalam hari ni. Kalau dulu sebelum kewujudan internet, amat mudah kita nak mengawal naratif ni. Tapi bila zaman tanpa sepadan hari ni, semua nak jadi pemberita, semua nak jadi pengulas, semua nak jadi hero, semua nak jadi orang yang pertama, semua orang nak jadi orang yang mula-mula, pencetus dan sebagainya. Jadi timbullah pelbagai pandangan-pandangan yang kita lihat pada hari ni lebih banyak negatif pada positifnya. Kan? Dan bagaimana kalau kita tengok berdepan dengan pembangkang yang menggunakan naratif negatif ni? Kita tidak ada jalan lain selain kita kena memperhebatkan penerangan demi penerangan, penjelasan demi penjelasan, jawapan demi jawapan kepada serangan-serangan ini. Dan kita akuilah, pada ketika ni pihak kerajaan, saya minta maaf secara jujur, saya mengatakan kita jauh ketinggalan dari sudut itu untuk memberi penerangan dan penjelasan kepada rakyat tentang isu-isu dan fitnah-fitnah yang dibangkitkan. Yang saya fikir pada ketika ni khususnya pendukung dan penyokong Pakatan Harapan jangan terlampau bergantung pada agensi kerajaan untuk menyampaikan maklumat dan jawapan balas kepada fitnah-fitnah yang disebarkan. Tetapi pihak lain yang termasuk individu, pendukung dan penyokong Pakatan Harapan sendiri perlu mengambil inisiatif membantu kerajaan untuk memberi penjelasan dan penerangan. Macam mana Lensa Madani buat pada hari ini, saya ucapkan tahniah. Saya dipahamkan dekat 50 juta sedang menonton. Okay. Tak apalah joke saya, tapi orang kata bagi pandangan saya, ini salah satu inisiatif. Walaupun mungkin tak sampai 10 orang yang mendengar, kita kena teruskan. Kalau kita tidak boleh mengubah satu negara, tapi mungkin kita boleh mengubah seseorang. Betul. Betul. Kita mungkin bukan orang hebat, tak boleh nak ubah struktur satu negara, tapi kita mungkin boleh mengubah seseorang. Yelah. Dan menyelamatkan seseorang daripada terus terjerumus dalam lembah fitnah ataupun kejahilan dan kemunafikan. Itu yang penting. Nak tengok nak cakap apa? Habis soalan dah? Habis soalan dah? Ada, soalan dia banyak. Saya sampai di sini saja. Ni biasanya dia akan keluar soalan yang cepu cemas tau Ustaz. Silakan. Saya tak tahu ada tak soalan cepu cemas daripada Nakshi? Cepu cemas. Setakat ni tak ada lagi. Saya sebab tu saya nak tanyalah kan kepada Ustaz. Apa pandangan Ustaz dengan dengan pembangkang sekarang yang sekejap tarik sokongan, sekejap memberi sokongan dan sebagainya sekarang ni, pelaku ada yang berebutkan jawatan ketua pembangkang dan sebagainya tu. Apa pandangan Ustaz sendirilah? Itulah politik. Itulah politik. If politik kalau kita gunakan untuk mengejar kuasa, dia akan jadi begitulah. Dia akan meletakkan matlamat tu kepada jawatan dan kuasa. Tapi kalau politik ini digunakan untuk membuat perubahan, di situlah yang akan dapat manfaat kepada negara dan rakyat. Betul. Itu pentingnya pemimpin itu siapa yang kita nak lantik, perlulah meletakkan kepada orang yang tepat dan orang yang betul. Saya minta maaf kalau saya cakap ni agak sensitif. Saya tidak menjurus kepada mana-mana pihak. Tapi kita kena faham satu ya, sebenarnya walaupun kita faham sistem di dalam negara kita ini berasaskan sistem demokrasi yang mana sudah pasti orang yang nak dilantik sebagai pemimpin tu datangnya daripada kepimpinan parti. Semua parti begitu. Yes, ya. Betul. Amat jaranglah segelintir orang je dapat kedudukan tanpa jawatan parti. Tapi kita perlu melihat juga sekiranya seseorang itu naik menjadi pemimpin dengan cara yang tak betul. Maksudnya di dalam pemilihan parti ke dan sebagainya. Jangan harap air je. Orang bagi dah fresh orange, air kosong bagi. Kan. Okey, sekejap. Sekiranya orang tu naik dengan cara tak betul, maksud dia rasuah, penipuan dan sebagainya, penyelewengan. Apa jaminan dia sendiri akan jadi pemimpin yang betul? Itu kita kena fikir. Dan kita sebagai orang Islam ada satu perkara yang kita kena yakini, iaitu berkaitan dengan konsep berkat. Ya, betul. Kalau kita dapat dengan cara tak betul, sudah pasti apa yang kita dapat itu tidak ada keberkatannya. Bila tidak ada keberkatannya, dia tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena tengok, walaupun memanglah rakyat yang akan memilih secara terbuka, tapi sebenarnya pemilihan itu bermula daripada anggota parti sendiri.
daripada nak menentukan siapa pemimpin yang dia nak angkat, siapa pemimpin yang dia nak pilih. Dan alhamdulillah hari ni bila Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin negara, walaupun kita tak nafikan ada kelemahan kekurangan, sebab bagi saya kekurangannya ada Datuk Seri Anwar itulah sebenarnya bagus. Sebab apa saya kata bagus? Mana sempurna sifat manusia dia. Betul. Sebab manusia ni tak sempurna. Jadi kekurangan dia tu kita tampung, bukan kekurangan dia tu kita jadikan alasan untuk kita menjatuhkan. Kalau ada kesilapan sekalipun, kesalahan sekalipun, inilah peranan kita sebagai pembangkang, sebagai orang kata rakyat, ataupun sebagai ahli parti, ataupun sama-sama dalam gabungan, untuk memperbetulkan. Sebab dia manusia. Datuk Seri Anwar ni bukan malaikat. Datuk Seri Anwar ni bukannya mesin. Tak adjust macam tu, itulah dia akan jadi. Dia tetap manusia macam kita juga. Yang perlu kita pantau, saya minta maaf sebut, yang perlu kita tegur, yang perlu kita nasihati, sebab itulah sifat dia yang sebenar sebagai manusia. Kalau tak ada silap ni, itu pelik alien ke, malaikat ke? Betul. Kan? Ada yang perfect, Ustaz. Tapi kita nakkan pemimpin yang terbaik di kalangan yang ada. Betul. Ini setakat ni itulah ada. Sebab tu saya cakap hari ni. Betul. Pihak pembangkang, sorry saya cakap. Yelah, siapa sampai sekarang dia tak boleh namakan siapa Perdana Menteri dia. Ada berapa lori dia cakap? Belum lori. Belum lori. Siapa? Orang PAS sendiri pun tolak Haji Hadi nak jadi Perdana Menteri. Tahu Haji Hadi pun tak mampu nak berjalan pun tak kena papah. Dia takkan orang macam ni nak lantik jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin pun sendiri pun kita tahu macam-macam kes terlibat pada ketika ni, nak berlari ke sana sini, menantu pun tak ke mana, dan sebagainya kan. Dan orang parti dia sendiri pun tolak dia. Maknanya sekarang ni pembangkang dia sedar, bukan menjatuhkan tapi membantu Perdana Menteri kita pada hari ni. Jadi pembantu yang baik, penegur yang baik, ataupun pemberi solusi yang baik kepada Perdana Menteri kalau ada apa yang dibuat pada hari ni tak betul. Kita nakkan idea, bukan kita nakkan kritikan tanpa carangan. Kau boleh kritik, tapi apa ideanya apa? Solusinya apa? Betul. Dia orang pernah berada dalam kerajaan. Dia orang tahu Perdana Menteri ataupun Menteri Kabinet bukan buat keputusan tu atas kehendak mutlak dia. Dia datang daripada pelbagai pihak memberi pandangan. Yang melaksanakan tu adalah kaki tangan kerajaan yang ada pada hari ni. Kena mesyuarat dulu. Nak mesyuarat. Bukan senang tau nak buat satu keputusan ni. Betul. Ya, bukan senang. Sebab dia akan efek satu negara kan. Bukan efek satu orang saja kan. Bukan satu orang saja. Sebab tu bila ada keputusan yang tidak matang dibuat, atau keputusan yang bersifat kepentingan individu atau kepentingan satu pihak, ini yang akan merosakkan negara, yang akan kata menjatuhkan negara itu sendiri. Yalah. Boleh baru minum. Dia punya yang tu Naj, dia punya Ustaz punya ulasan tu dah cukup padat dah Dah berjawab. cukup padat. Dia macam dah tak payah nak tanya soalan lagi. Dah jawab dah semua soalan. So kita tamatkan podcast kita lah. Macam nak halau aku kata. Ustaz, okey, saya nak tanya Ustaz satu soalan lah. Okey, macam kita cakap tajuk kita lah hari ni, pembangkang hilang pedoman kan. Kita tengok pembangkang ni balik-balik dia gunakan naratif yang sama. Contohnya macam Ustaz cakap tadi lah. Dia berulang-ulang sebenarnya. Dia tak banyak point pun. Kan? Tapi dia akan gunakan naratif emosi lah. Macam harga barang, harga minyak, kemiskinan. Lepas tu isu agama. Kan? Tapi apa yang dia cakap tu macam Ustaz cakap tadi, dia tak ada fakta dan tiada data. Kan? Macam baru-baru ni pun kita tengok Ahmad Jagon. Kan? Dia punya statement dalam apa ni, dalam parlimen kena templak sebab Felcra. Jadi bila seorang keluar kan, apa ni orang kata keluarkan cerita sebenar Felcra tu, barulah orang kata apa, orang yang menyokong dia tu diam. Kan? Jadi apa ni, contohlah Ustaz lah. Okey, sekarang ni Ustaz lah sebagai mantan adun lah, yang pernah berkhidmat kepada rakyat, yang pernah menang. Orang cakap dia adun ni bukan dia main lantik-lantik macam tu. So, Ustaz kena menang. Maknanya rakyat ni kena memilih Ustaz kan. Adakah Ustaz rasa strategi pembangkang yang memainkan naratif yang sama berulang kali ni, termasuklah isu kes PMX kita dan sebagainya, ini merupakan strategi yang efektif ataupun Ustaz rasa dia strategi jangka pendek yang hanya untuk tengok
Perdana Menteri tu jatuh sahaja. Nak jawab satu mudah je. Amat efektif bagi penyokong yang bodoh. Soalan aku panjang, Ustaz jawab. Masalah kita hari ni, kalau ayat saya ni agak menyentuh, mungkin ada yang terasa, saya minta maaf. Kita tak boleh menafikan orang bodoh lebih banyak pada orang cerdik. Sebab tu kita hari ni perlu mendidik supaya rakyat jadi cerdik. Dan percayalah, kalau rakyat cerdik, rakyat takkan bersama pembangkang. Betul. Rakyat yang cerdik, yang ada maklumat dan ada fakta, mereka sendiri akan nampak betapa hinanya influencer-influencer pembangkang yang ada pada hari ini. Tanpa segan silu, memfitnah dan juga menimbulkan naratif-naratif yang tidak benar kepada Perdana Menteri dan kerajaan. Dia kalau orang yang berfikir, sebab tu okey, saya nak jawab tadi tertinggal satu perkara masa dalam PAS tu, dia ada satu istilah tau. Ni minta orang PAS tak Sanafi kan lah. Aku dulu dalam PAS, aku tahulah. Kan. Dia kalau tak setuju pun dengan kepimpinan tu atau tindakan pimpinan, dia ada satu tindakan dinamakan tawakuf. Tawakuf ni berdiam diri. Jangan keluar. Walaupun tak betul, kena diam diri. Cari peluang, cari masa untuk kita perbetulkan balik. Sebab tu mereka tak keluar parti. Cari masa tu maksud dia apa, Ustaz? Makna pada masa sesuai dia orang perbetulkan lah. Tapi saya nak jawab, takkan bila dah berlaku kerosakan baru nak betulkan? Ya. Sebab kita kena faham, parti ni dia bukan akidah. Parti ni wadah, platform. Saya pun dulu, saya berani cakap sebab dulu pemikiran saya macam tu. Macam keluar parti, macam keluar Islam. Tak boleh macam tu. Sebab tu, doktrin yang macam mana ditanyakan tadi tu adalah doktrin yang ampuh sebenarnya. Doktrin yang amat berkesan untuk mengekalkan penyokong yang sedia ada daripada meninggalkan perjuangan mereka. Dan dalam masa yang sama dapat menarik orang-orang yang saya sebut, minta bahasa saya kasar, minta maaf, yang tak bercerdik tadi, untuk bersama dengan dia. Sebab orang yang tak bercerdik ni tuan-tuan, dia tak perlu nak fikir panjang, tak perlu banyak buat kerja. Sebab dia orang tak perlu nak fikir. Kerja dia ikut je. Yalah. Orang cerdik ni banyak fikir. Sebab tu dalam Quran Allah sebut berkali-kali, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Maknanya Allah suruh fikir. Tapi apa yang berlaku kalau termasuk golongan sesat ni, dia tak bagi pengikut dia fikir panjang-panjang. Jangan fikirlah, tak boleh. Benda ni tak boleh fikir, benda ni tak boleh fikir. Sebab tu, macam penyokong-penyokong ajaran sesat apa semua ni, mereka boleh patuh, boleh aku ikut je. Sebab mereka dah didoktrin jangan fikir yang bukan-bukan. Ikut je. Ikut je apa yang ada di depan mata. Apa yang telah diputuskan, apa yang telah bagi saya simple. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ketaatan yang mutlak, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sahaja. Akidah kepada Islam tak boleh tukar sampai bila-bila. Itu tak boleh tukar. Syariat kita tak boleh tukar. Keimanan kita tak boleh tukar. Tapi dari segi benda-benda berbentuk menguruskan kehidupan, kita boleh tukar. Kalau kita tengok macam contoh kita bekerja satu syarikat. Lepas kita tengok syarikat ni tak beri manfaat kat kita, tapi kita dapat satu syarikat yang lebih baik. Orang pindah, adakah perpindahan tu satu perkara yang tak baik? Kalau macam contoh hari ni, macam apa berlaku kat saya, orang kata kotak lah, lupa semua kan. Orang tak ada pendirian lah pergi sana sini. Saya nak kata kalau macam tu, macam saya boleh ambil kesimpulan begini. Dulu masa saya kecil-kecil dalam sekolah ke apa semua. Tak tahu lah kapten sekali kot. Kalau kita ni dah penyokong tegar pasukan bola sepak negeri. Dulu saya penyokong tegar pasukan bola sepak Perak. Bila dah jadi adun Selangor, saya jadi penyokong tegar Selangor. Tapi adakah saya berkhianat kepada Perak tu? Dulu saya tak boleh terima tau. Macam pemindahan pasukan pemain bola sepak, pemain Perak pergi bertanding jadi pemain Selangor. Khianat ni. Masa tu kita fikir macam tu. Sebab kita fanatik kepada kenegerian tu. Pasukan negeri kita tu. Tapi bila kita semakin dewasa, rupanya benda tu bukanlah satu perkara yang salah. Dia hijrah. Dan benda tu profesional bang. Kita orang kata di mana langit kita dijunjung, di situ bumi pijak. Bumi pijak, kita ikutlah. Tapi tidak kepada berkaitan dengan soal akidah. Akidah ni di mana-mana pun kita tak boleh ubah. Kalau Islam lah kita sampai mati. Berpegang pada syariat Allah ni, peganglah kita sampai mati. Itu tak sebab apa? Kita tahu apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini sesuai untuk setiap masa dan sehingga bila-bila.
Dan betul sampai bila-bila. Takkan ada silap, takkan ada salah dekat situ. Tapi perkara berkaitan lain termasuk parti tetap ada kerosakan. Hari ni saya jelaskan saya jujur. PAS dari segi dasar tak ada salah dia. PAS dari segi perjuangan dia betul. Satu pun saya tak tolak. Perjuangan Islam. Tapi yang kita tolak hari ni pemimpin dia. Bukan dasar perjuangan PAS tu. Sebab pemimpin dia sendiri gagal untuk melaksanakan dasar-dasar dalam perjuangan mereka sendiri pada hari ni. Apa yang saya dah panjang lebar saya sebut tadi. Saya nak jumpa, nak tengok ada lah seorang yang berani menegur. Ada tak? Tak ada. Macam Ustaz cakap tadi lah. Macam Ustaz cakap tadi. Tapi saya jawab soalannya, bukan tanya lain jawab lain. Tak. Sebab kadang-kadang pun saya pun, yelah, bila Ustaz cakap tu pun saya terfikir. Betul juga kan? Betul tak Naj? Betul. Kalau misal kata dia membawa wadah yang benar kan? Wadah yang benar, orang kata satu arus yang betul kan. Kenapa tidak dibetulkan segala apa yang tuduhan-tuduhan sebelum ni? Yelah, mungkinlah kita faham yang tu pembangkang dan dia tidak akan pun menyokong kerajaan kan. Tapi orang kata benda yang benar ni patut dibetulkan lah. Kan, kena biasakan, orang kata biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kan? Sebab kalau kita tengok Ustaz, sekarang kan naratif-naratif ni dimainkan oleh yang orang kata kadang-kadang mungkin budak tu dia tak tahu pun isu politik. Tapi bila dia bercakap, bila dia buat konten contohnya kan seperti di TikTok, dia punya view tinggi Ustaz. Daripada fakta yang diberikan, daripada fakta betul yang diberikan, konten yang tidak ada fakta tu lebih orang suka. Benda buruk ni memang orang suka. Benda negatif. Syurga walaupun kena bayar, syurga walaupun free, tak ramai nak ambil. Neraka ni kena bayar, ramai orang ambil. Yalah. Faham maksud neraka kena bayar? Faham. Maksiat ni banyak kena bayar. Tak free. Tapi benda yang buat ibadah ni free, tak ramai orang nak ambil. Itulah dalam situasi sekarang. Macam tu lah. Dengan adanya media sosial ni kan, fitnah itu lebih mudah. Kan? Nak suruh Ustaz ulas adakah ini akhir zaman pun bukan tajuk dia. Dan memang akhir zaman. Sebab tu kita tak heran. Saya berdasarkan apa yang saya belajar, apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, tentang peristiwa akhir zaman itu nampak jelas pada zaman kita. Saya jadi takut juga. Betul. Contoh paling mudah berkaitan dengan peranan dan kewujudan ulama-ulama jahat ni. Hari ni cara terbuka depan mata kita boleh tengok. Yang mana juga ramai di kalangan umat terkeliru, pening nak sokong siapa, nak bersama dengan siapa. Ini berlaku zaman kita sekarang. Betul, sebab saya ada baca satu buku ni Ustaz. Who should you believe? Kan, who should you believe? Tapi saya baru baca separuh lah buku tu. Dalam buku tu dia cerita pasal, dia bukannya berlaku di Malaysia. Dalam buku tu bukannya penulis dia pun bukan penulis Malaysia lah, luar negara. Dia cerita pasal WTC. Masa WTC tu berlanggar, masa jadi letupan dekat WTC tu, dia berkahwin hari tu. Jadi bila statement-statement kerajaan yang keluar, dia kata dia confused sampai dia tak tahu nak percaya yang mana. Jadi apa yang berlaku sekarang pun kadang-kadang apa yang dia tulis dalam buku tu saya boleh relate. Sekarang kadang-kadang kita pun tak tahu percaya mana. Yelah, walaupun kita ni orang kata kita ni menyokong kerajaan. Kita menyokong kerajaan semasa. Kan? Tapi kadang-kadang bila kita selalu tengok, kadang kita pun orang kata terasuk juga Ustaz. Terasuk lah. Itu sebab konsep tabayun tu kita kena laksanakan. Periksa berita dulu. Dan jangan kita terlampau fanatik kepada satu-satu pihak. Sebab kita tidak akan berlaku adil pada diri kita sendiri sebenarnya. Apabila kita memihak. Yang kita di negara, politik kita di Malaysia ni, kita sebenarnya bertembung sesama kita. Bukannya kita bertembung dengan musuh kita yang sebenar. Ya, betul. Tapi malang hari ni, sebabkan kita terlampau taksub kepada parti, terlampau fanatik kepada pemimpin, sehingga kan yang salah dibuat oleh pemimpin itu sendiri, kita akan pertahankan. Malahan kita pula jadi tukang jawab untuk membenarkan kesalahan yang pemimpin kita buat. Ini yang berlaku hari ni. Sebab apa? Konsep tabayun tu kita tak ada. Seanggakan kita, ataupun kita merasakan pihak kita saja yang betul, orang lain tak betul. Jadi benda tu satu perkara yang perlu kita, bagi saya, ada tindakan yang perlu kita buat. Sebab tu saya sebut tadi tu,
kita kena akui kita masih lemah dari sudut penerangan. Kena lebih agresif, kena bantu. Sebab bagi saya ini antara jihad akhir zaman yang besar. Memberi penjelasan sebab dulu orang berperang dengan senjata. Hari ni kita berperang dengan tangan. Jari. Dulu kalau kita tengok buka dalam surah Yasin. Berapa Kapten? Ayat berapa? Akhir zaman nanti di hari kiamat nanti Allah akan tutup mulut kita daripada berkata-kata, tapi panca indera kita yang berkata-kata. Sebelum berlaku kematian, belum kita mati lagi, belum berlaku kiamat lagi. Hari ni kalau saya tanya antara mulut dengan tangan mana lebih banyak berkata-kata ini? Tangan. Tangan. Jari kita dengan sekali touch kat handphone kita tu, jutaan orang boleh tengok, jutaan orang boleh baca, jutaan termasuk kita tengah bercakap ni pun. Kalau yang dia duk share je, maklumat tu tersebar hanya dengan jari kita saja. Kalau yang kita sebarkan tu benda yang baik, alhamdulillah kita dapat jariah. Tapi kalau fitnah, fikir sendirilah. Takut dah Ustaz. Besar dosa tu. Sebab kita pun sekarang ni Ustaz, kita pun tak dapat nak bezakan mana betul. Kalau nak syukir, boleh ke? Apa tu? Kita kadang-kadang kita saya lebih memilih untuk tidak share. Memilih untuk tidak share. Boleh share kalau benda yang baik. Jangan simpan kat benda yang baik, rugi pula kat kita. Tak, kadang-kadang kita nak share pun kita yang mana satu. Kadang-kadang tak tahu benda tu betul ke tidak. So, saya lebih memilih saya share petikan-petikan dalam movie. Tak nak Papa Romo ni tak nak share. Papa Romo tak. Kadang-kadang kawan saya cakap, saja aku share tu bukan sebab apa, dia kata. Maklumat nak tunjukkan wujud tukang fitnah ni, dia kata. Nak bagi tahu wujud Pula tu. Yelah, tak kadang-kadang Ustaz. Entahlah, saya pun kalau bahasa ni lah kan, macam kita tak boleh nak brain lah Ustaz. Kita tak boleh nak brain. Sebab yelah, dulu kita pernah berada di satu tempoh masa yang panjang sebagai pembangkang. Tapi saya rasa waktu kita jadi pembangkang dulu tak adalah macam ni. Sebab pembangkang dulu cerdik. Jawapan saya simpul lah. Saya cakap tak adalah. Pembangkang tidak bijak minta maaf lah yang pembangkang. Saya jawab benda realiti. Pembangkang sekarang jahat. Minta maaf kalau bahasa saya kasar. Kalau baik tak buat fitnah. Kalau baik tak buat orang kata provokasi. Kalau baik tak buat persepsi yang jahat. Itu je. Sebab tu sepanjang mereka menjadi pembangkang, apa idea yang dia ada, apa alternatif yang dia ada untuk bagi cadangan kepada kerajaan untuk buat apa-apa pembaikan. Alternatif belanjawan pun dia orang tak ada. Yalah. Kebayangan kabinet sepatutnya mereka ni kena berperanan. Sebab sebagai government in waiting, kalau mereka yakin sangat mereka akan jadi kerajaan. Kalau Datuk Seri Anwar punya kerajaan berjaya ditumbangkan, mana you all punya kandidat ataupun calon-calon menteri ataupun Perdana Menteri orang mana? Tak ada. Baru nak susun, baru dah menang baru nak susun. Itu maknanya menunjukkan betapa tidak bersedianya mereka untuk memimpin negara. So adakah Ustaz maksudkan tu dia orang ni sengaja nak buat bising di dalam parlimen ke macam mana? Bagi saya mereka lebih nak buat bising untuk menjadi hero di kalangan mereka saja. Itu saja sebenarnya. Dah tak ada isu, dah tak ada idea, nak buat apa lagi? Bising je lah. Kalau mereka ada idea, dia orang tak bising. Kalau ada idea, dia boleh sampaikan. Kalau pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang matang, pemimpin yang baik, mereka akan usulkan cadangan untuk memperbaiki, memperbetulkan. Kenapa tak setuju? Sebab dia apa? Dan apa cadangan untuk menggantikan apa yang sedang dibuat oleh kerajaan. Sepatut itu peranan pembangkang. Tapi hari ini kritik, solusi tak ada. Betul. Macam contoh kau petikaikan soal subsidi selaras apa semua. Kalau kau jadi kerajaan, apa yang kau buat? Macam dulu masa zaman Tan Sri Mahyudin, bagi sampai rakyat sendiri pun seronok. Sebab apa? Dapat duit sendiri. Seronok dapat duit sendiri tau. Maksud saya duit sendiri ni apa? Dek KWSP. Betul. Kita pun tak faham kenapa ada rakyat berfikir. Dia kata okey, duit ni kita kena faham konsep KWSP ni diwujudkan untuk apa? Untuk simpanan hari tua. Sewaktu kita dah tak bekerja, waktu dah tua, kita tak boleh bekerja, sakit dan sebagainya, faktor usia dan sebagainya. Jadi duit itulah yang boleh kita gunakan untuk menampungkan kehidupan. Tapi rakyat suka dapat. Hari ni kita tengok betapa risau je Perdana Menteri kita melihat simpanan KWSP rakyat Malaysia ni menyusut. Nudge masa PKP hari tu keluar tak duit KWSP? Habis dah duit. Nampak? Muda-muda lagi dah hilang dah duit. Umur apa kan? Umur
Sebab Ustaz, bila saya fikir kan, kadang-kadang bila saya baca lah komen-komen, kita sebelum ni kita ada buat konten-konten pasal KWSP dan sebagainya kan. Kadang-kadang saya tak faham, ada orang marah, dia kata biar kami, itu hak kami. Yes, itu hak kau. Memang tak ada siapa nafikan pun itu hak rakyat Malaysia. Simpanan rakyat Malaysia. Kalau macam kalau kita bekerja di orang kata di kerajaan lah kan. Kerajaan dia ada option Ustaz. You boleh pilih you nak ada simpanan KWSP ataupun you nak pencen. Kan. Jadi kalau di orang kata di swasta, diorang tak ada pilihan, diorang terpaksa menyimpan KWSP. Betul. Kan. Kalau contohlah Naj, okey, contoh umur 30 tahun. Masa tu 30 tahun adalah dalam 40,000 50,000 simpanan KWSP. Kan. Sepatutnya yang duit yang sepatutnya kita gunakan di saat kita sakit, di saat kita dah tak mampu, besok kita tak tahu apa nak jadi kan. Lepas umur kita 50 tahun. Betul tak? Tapi rakyat Malaysia dia suka. Dia kata itu hak kami, itu duit kami. Kan? Bila dia keluarkan secara orang kata secara, yelah, bila kita dah biasakan keluar duit, so kita fikir dalam KWSP aku ada duit lagi, bawa keluar lagi. Ada duit lagi, bawa keluar lagi. Saya nak menjawab apa yang dibangkitkan tu. Sebenarnya apa kekurangan khususnya orang Melayu kita. Kita kalah ataupun lemah dari sudut pengurusan kewangan. Betul. Nak jawab soalan tadi, kalau kita tengok kaki tangan kerajaan kenapa kaki tangan kerajaan yang bukan berbangsa Melayu lebih suka memilih KWSP daripada skim pencen? Yes. Kenapa? Macam saya dulu sebab sebelum saya masuk kerja kerajaan, saya kerja dengan swasta lama. Jadi saya rasa bila kita tengok statement KWSP kita setiap bulan, kita suka. Sebab apa? Aku tak pernah pening kepala nak fikir untuk saving aku setiap bulan. Sebab KWSP dah tolak. Jadi bila saya masuk je dalam jabatan, dalam pasukan beruniform, saya sign terus KWSP. Saya tak hirau pencen ni. Jadi saya tak tahu. Tapi kawan-kawan saya boleh dikatakan, saya boleh katakan 80 atau ke 90% semua nak pencen. Sebab tu saya kata culture. Sebab tu tanggungjawab kita hari ni memberi pendedahan dan juga ilmu. Sebab tu saya cakap, orang yang tidak bermaklumat, mereka ni lebih mudah beremosi. Mereka lebih mudah terpengaruh. Sebab tu saya balik pada topik kita ni. Kita tak ingat kenapa pembangkang ada penyokong-penyokong, kenapa mewujudkan naratif-naratif jahat ni ataupun persepsi-persepsi yang tak betul ni. Sebab itu memang senjata ampuh mereka untuk menguasai orang yang jenis macam ni, yang tidak bermaklumat dan juga orang-orang yang orang-orang yang kata tak nak fikir panjang. Ini yang jadi masalah sebenarnya kepada negara kita. Yang bagi saya, setiap individu menjadi tanggungjawab setiap individu dalam negara ni untuk memberi penerangan kepada rakyat, setidak-tidaknya kepada ahli keluarga mereka sendiri tentang fakta yang sebenar dan apa yang berlaku yang sebenarnya, supaya kita tak terus tertipu dan kita pula tanpa sedar menjadi penggerak pada perosak negara. Ya, betul. Tanpa sedar. Sebab kalau Ustaz saya fikir kan, kalau katalah umur kita 50 tahun kan, Naj berapa tahun lagi nak sampai 50 tahun Naj? 20. Kita tak tahu ada umur ke tak ada umur. Macam Naj mungkin lah kan. Kalau kita ni kita tak tahulah Ustaz kan. Kita dah remaja purba. Kan? Tapi masih bertenaga. Boleh kahwin lagi seorang lah? Boleh kalau bini bagi. Sebab kan, sebab kalau kita tengok kan, saya rasa yelah, macam kita dengan ekonomi yang tidak menentu kan, dengan kita tengok video-video viral yang ada orang tu dia bekerja sebagai engineer dulu, tapi bila keadaan ekonomi yang tak berapa nak cantik kan, ada turun ada naik kan, dia pun dah tak ada, orang kata dah tak dapat pendapatan sebanyak 5 angka sebulan, 4 angka sebulan kan. 4 angka tu sikit sangat, biasa sangat kan. 5 angka sebulan kan. Jadi bila sebenarnya benda ni, KWSP ni adalah penyelamat diorang. Even though saya dulu Ustaz, saya sambung belajar pun saya pakai saya punya KWSP. Ke mana wang saya pergi? Kemana wang saya pergi? Sebab itulah diorang nak, saya tak tahu kenapa rakyat Malaysia ni dia rasa happy pula kau keluarkan saving kau yang berpuluh tahun, yang sepatutnya kau enjoy di saat kau tak larat besok. Kan di umur kau 50 tahun ni, mungkin kau boleh berjalan dengan suami, betul tak? Boleh jalan dengan pasangan, boleh bawa anak berjalan-jalan, tapi dia lebih rela mengeluarkan duit tu lebih awal untuk orang kata untuk akses benda ni. Besok umur dia katalah Ustaz 50 tahun kan, dia punya KWSP dah tinggal sikit. Kerajaan juga yang salah. Dia kan salah kerajaan. Kerajaan lah ni yang bagi aku keluarkan KWSP. Kerajaan juga salah. Hari ni saya cakap, saya yakin
10 tahun akan datang, generasi yang dapat duit KWSP pada zaman Tan Sri Mahyudin baru-baru masa Covid tu akan sumpah seranah apa yang dilakukan keputusan kerajaan pada ketika tu. Percayalah cakap saya. Saya percaya. Sebab apa? Sebab diorang tak sampai lagi dekat usia tu. Tunggu. Sebab apa? Sebab sekarang ni diorang tengah syok. Hari ini orang marah kepada Perdana Menteri kita kerana tak beri kemudahan KWSP macam mana Tan Sri Mahyudin. Yes. Dan saya yakin orang tu sebenarnya akan berterima kasih balik kepada Perdana Menteri dengan keputusan tegas Perdana Menteri yang tidak popular pada ketika ni. Betul. Betul. Kadang-kadang kan Nat Syahri tu akak bergaduh dekat katnya Facebook. Dia kata, oh itu duit kami, suka hati kami lah kan. Kami nak, itu duit kami. Kenapa kerajaan nak ambil tahu semua kan? Saya cakap, Ustaz, kalau misal kata kan, itu kerajaan boleh declare tak yang tu duit kerajaan? Tak boleh. Dia tak boleh. Tapi sebenarnya macam ni, kita kena faham. Kerajaan wujudkan aturan itu yang aturan yang wajib diikuti oleh rakyat dan dipersetujui pun dari segi perlembagaan dia. Tapi ada orang kata dipaksa. Tapi sebagai rakyat dalam negara kita, kita kena akulah keputusan dan juga tindakan-tindakan undang-undang dalam negara kita yang dah dipersetujui. Kalau kau sendiri tak setuju, janganlah kau bekerja pada awal. Simple je. Bekerja sendiri dan tak payah mencarum. Tak payah mencarum lah. So setiap apa yang kerajaan, kenapa, dan semua rakyat sedar sebenarnya. Ketujuan KWSP dibuat itu untuk membela kita pada hari tua. Jadi kalau orang faham tu cukup. Maknanya duit tu bukan nak guna sekarang. Betul. Ya, tetap duit kau. Jangan risau. Macam contoh, macam baru ni dulu orang bagi cadangan kepada kerajaan. Jangan kata sebab saya bekas adun tak. Contohnya mengatakan wakil rakyat punya pencen kita kena hapuskan. Saya tak setuju sebab apa? Kita sendiri waktu berkhidmat tu, duit kita dipotong dimasukkan dalam satu tabung, nama tabung wang persaraan tu. Sebabnya memang duit kita. Macam kata BSP tadi lah, memang duit kita. Dan sampai tempoh kita akan dapat balik. Dapatlah. Berapa pencen ni, berapa banyak sangat kita akan dapat pun. Macam saya sebut tadi, kenapa orang yang bukan Melayu yang kerja kerajaan lebih banyak memilih skim KWSP dari skim pencen? Why? Sebab pengurusan kewangan tadi tu balik itu. Kita kena akuilah orang Melayu kita ni lemah di situ. Betul. Macam Cina, dia dapat duit dekat KWSP, dia meniaga, dia labur, apa semua. Dia kembangkan lagi duit tu. Orang kita bila pencen pergi melancong, renovate rumah, tambah bini, besarkan apa yang patut. Dah pencen pun nak tambah bini. Macam terlambat je Ustaz. Tak terlambat. Orang lelaki makin tua makin bertenaga. Kan? Dia satu ayat tadi. Ayat ni salah tapi saya kata kita ni dengan Allah je kita tak boleh syirik. Dengan bini boleh. Ada tujuk tu. Tapi kita balik macam tadi. Tapi kalau orang Melayu kita, dia pasal nak menguruskan kewangan tu dia, dan kita tambah berapa ramai orang Melayu kita tertipu dengan scammer dan sebagainya yang akhirnya jadi melarat sebab tipu. Jadi mereka fikir selamatlah jadi pencen dia tidak bulan dia dapat. Kalau pencen pun berapa tahun sangat dia boleh makan duit pencen dia tu? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kata pencen umur 60 pencen sekarang bajet 60 60. Berapa ramai orang Malaysia yang hidup semacam-macam Mahathir? Yalah. Silap umur 62 dah habis. Itu betul-betul habiskan duit pencen negara tu. Orang tu kan. Sampai 100 tahun makan duit pencen lagi kan. Tapi kebanyakan orang kita 60, 70 dah habis. Habis kuat pun 20 tahun lah dia makan duit pencen. Maknanya 70 ke 80 tahun dah umur dia. Kebanyakannya. Kalau nak bandingkan duit KWSP yang dia dapat tu, saya rasa lagi banyak sebenarnya. Betul. Sebenarnya lagi banyak. Betul. So, sekarang pun Ustaz, yelah kita dengar Aisara Aisuri kan. Mungkin orang kat luar tak tahu. Okay, ini info penting. Sebab sekarang ni kalau sekiranya lah kita tidak bekerja, kita tak ada pekerjaan tetap kan, kita masih boleh carum lagi Aisara dan Aisuri. Kan. So kalau kita boleh, dia adalah sebenarnya kerajaan ada bagi inisiatif kepada orang yang mencarum sendiri sebenarnya. Mungkin orang tak tahulah, mungkin dalam setahun tu kita simpan. Sebab tu tanggungjawab kita sampaikan maklumat tu. Tak, sebenarnya bila kita mencarum 2,500 Ustaz setahun, kita carum sendiri kan 2,500, kerajaan akan bagi 500 cashback. Oh ya, itu saya sendiri tak tahu. Saya bagi tu. Saya sendiri tak tahu. So sekarang ni that's why saya nasihatkan kawan-kawan saya yang mana yang tak bekerja ataupun kerja tak tetap kan, buka satu akaun KWSP. Kalau kita buatlah buat sebulan kita nak masuk KWSP tu berapa. That's why saya dulu Ustaz, benda pertama kalau saya kerja, sebab saya ni pengalaman kerja saya banyak. Sebab apa? Saya kerja sekejap sini, sekejap sana, sekejap sini kan. Jadi saya akan tanya KWSP ada tak? So ada tak? Itu je. Gaji berapa saya tak nak tahu. Sebab saya nak caruman tu. Itulah
usaha kerajaan lama yang baik yang kita teruskan sehingga ke hari ini. Ya, betul. Okey, Dash. Ada soal, ada kata-kata akhir. Okey Ustaz, saya nak minta. Ustaz bagi kata-kata akhir. Bagi kata-kata akhir. Sebenarnya ada soalan lagi tapi tak apalah. Okey, saya pun faham sebab kita pun dah 2-3 jam kat sini. So panjang kat sini. Dah petak dah kat sini. Saya pun nak mengambil kesempatan ucapan terima kasih kepada Lensa Madani yang bagi peluang kepada saya pada malam ni. Dan juga memohon kemaafan pada sang pendengar kalau ada apa yang saya sampaikan ni agak menyinggung perasaan dan sebagainya. Tapi apa yang saya sampaikan ni bertujuan untuk sebagai satu teguran kepada semua. Kalau faham apa yang saya cakap, ambil yang positif. Yang tak faham ataupun yang negatif tolak ke tepi. Dan saya mengharapkan pembangkang yang daripada hari ini jadilah pembangkang yang membantu, bukan jadi pembangkang yang mensabotaj kerajaan. Sebab yang terkesan adalah rakyat dan negara kita, bukannya anda. Rakyat dan negara yang terkesan dengan tindakan salah daripada kita. Wallahualam. Beremosi malam ni. Sangat emosi. Sangat emosi. Tak padahal tajuk dia lain sebenarnya. Tak, tajuk dia dah betul lah tu. Kan? Tapi yelah, sebab apa yang Ustaz bawa ni adalah fakta, Naj. Kan? Dia punya fakta tu, macam tadi akak cakap, aku rasa macam semalam tu buat tajuk ekonomi dia dah berat. Rupanya hari ni lagi berat. Sebab sekarang apa yang akak nampak kan, Ustaz ni cuba nak, orang kata nak membetulkan ideologi lah, Naj. Kan? Nak betulkan ideologi supaya kita ni sebagai rakyat Malaysia tidak tersasar. Kita boleh, sebenarnya kita boleh pilih je siapa kita nak pilih, as long orang tu buat kerja yang betul. Bercakap benda yang betul. Kan? Jadi bila dia buat macam tu, kita walaupun dia daripada mana parti apa pun sekali, kan? Kita boleh je menyokong, sebenarnya tak salah pun. Betul tak, Naj? Betul. Okeylah, sampai di sini saja. Terus okeylah. Sampai di sini saja. Mesti kepala dia dah berat. Lapar lah tu. Okey, sampai di sini sajalah. Ya, betul. Perbincangan topik kita, pembangkang yang tiada pedoman. Semoga pada episod akan datang, pembangkang akan datang dengan lebih pedoman lagi dalam hidup dia. Okey, itu saja untuk hari ni. Kami di Lensa Madani, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, kan? Sebab tajuk dia agak berat hari ni. Kan? Ustaz pun banyak mohon maaf tadi di setiap apa yang dia nak keluarkan tu, dia sangat berhati-hati, kan? Jadi kami pun dekat Lensa Madani nak mengucapkan pula nak mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, kan? Tapi jangan lupa untuk mencarum KWSP tiba. Jangan lupa untuk mencarum KWSP dan juga jangan lupa untuk menjadi penjilat profesional. So itu saja dari Lensa Madani. Kita untuk next kita akan bawakan seorang yang orang kata seorang, kita tak masuk tajuk politik. Kita akan cover untuk business. Kan, kita cuba bawa tajuk women empowerment. Alright. So yang seram-seram tu tak ada, Kak? Yang seram-seram tu lah women empowerment. Yang pasal hantu-hantu sihir. Bukan hantu sihir. Kau jangan hantu-hantu. Kan jadi Lensa Madani paranormal lah tadi tu. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Tapi sebelum tu nak tanya, Naj ada pengalaman kena sihir ke, Naj? Ada pengalaman disihir ke? Pernah nampak family ke siapa ke disihir ke? Pernah lah. Pernah. Pernah. Seram ke tak seram? Dia tipu lah, tak seram. Tapi itulah. So sebenarnya kita akan ceritakan orang Melayu kita ni kan, bukanlah orang Melayu, sebenarnya bangsa lain pun ada kan. Tapi kita popular dengan PhD ni. Kan? Kita popular dengan perasaan hasad dan dengki ni. Jadi kita akan bawakan JM Iswan, JM Iswan untuk next podcast kita dengan tajuk tajuk JM hari tu? Sihir dalam perniagaan. So kepada you all yang mana yang berminat yang minat dalam berniaga, kan, jangan lupa untuk bersama-sama kami di Lensa Madani. Dah habis dah.